Apakah cabaran utama yang dihadapi dalam melaksanakan transformasi digital di sekolah dan bagaimanakah pihak KPEM menanganinya? Okey, sebenarnya sekolah tak sama. Ada sekolah kecil, ada sekolah besar, ada sekolah di pinggir bandar dan sebagainya. Jadi semua sekolah ini mempunyai isu-isu di peringkat setempat. Jadi kita sentiasa melaksanakan pemantauan yang mana kita turun bila kita tahu apakah yang berlaku, kita cuba menangani isu-isu tersebut, sama ada melalui latihan atau melalui program aktiviti, pertandingan dan sebagainya. Ya. Untuk murid-murid kita di peringkat kementerian sendiri, kita sentiasa mengkaji dasar dan juga keboleh laksanaan dasar-dasar yang telah kita ada. Contohnya sekarang ni kita ada dasar pendidikan digital. Jadi untuk itu kita perlu klarifikasi apakah isu yang dihadapi, antaranya infrastruktur. Jadi kita bersama-sama semua bahagian dalam KPM bergerak seiringan untuk pastikan perkara tersebut tercapai. Selain daripada itu, kita minta bantuan daripada rakan perkongsian kita, daripada syarikat, daripada industri dan sebagainya untuk bantu, sebab kadang-kadang bantuan ini termasuk daripada pusat, daripada PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, diperlukan untuk membantu sekolah di peringkat setempat. Apakah pandangan cikgu terhadap seminar pada hari ini? Okay, bagi saya seminar pendidikan digital yang berlangsung di Zon Utara ini sangat-sangat bernilai, khususnya kepada warga pendidik lah, kerana di sini kita dapat lihat para pembentang, para guru, para panel dapat berkongsi idea, bertukar-tukar pandangan, memberi pendapat tentang apa lagi yang perlu kita laksanakan, apa lagi yang perlu kita pertingkatkan dalam dunia teknologi baru ini. Dan saya yakin dan pasti seminar sebegini perlu diperluaskan lagi agar masyarakat di luar sana, khususnya pendidik di luar sana, dapat menerima manfaat daripada seminar seperti ini. Baiklah cikgu, terima kasih atas jawapan yang penuh manfaat itu tadi. Bersama saya sekarang ialah seorang murid daripada SMK Sultan Badri Shah. Baiklah, bolehkah anda perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Naufal daripada SMK Sultan Badri Shah. Baiklah, soalan saya yang pertama, apakah perasaan anda apabila diberi peluang menyertai pameran digital pada hari ini dan bagaimana pengalaman ini memberi makna kepada anda secara peribadi dan profesional? Perasaan saya kerana dapat menyertai pameran digital pada hari ini, saya rasa sangat teruja sebab saya boleh kongsikan semua pasal inovasi saya kepada sekolah-sekolah lain. Ramai cikgu yang tanya, cikgu yang berminat dengan sekolah kami punya innovation. Baiklah, soalan saya yang terakhir, apakah harapan dan aspirasi anda terhadap penganjuran pameran digital pada masa akan datang, khususnya dari segi impaknya kepada peserta dan industri? Harapan saya pada pameran digital ni, pameran digital ni boleh pergi jauh. Macam boleh pergi ke kebangsaan, antarabangsa, ataupun macam AI bukan pameran digital ni caranya digunakan AI ni macam selalu digunakan, saya harap dia selalu digunakan pada banyak benda, kat sekolah, kat pejabat, kat rumah, macam dia selalu digunakan lah. Itu je harapan saya. Baiklah, sekian, terima kasih. Itulah antara pengisian menarik sepanjang seminar pendidikan digital Zon Utara tahun 2025 yang berlangsung di Dewan Al-Farabi, Zon B, JPN Kedah dengan pelibatan para pendidik, pakar pendidikan digital dan barisan kepimpinan pendidikan. Seminar ini telah membuka ruang perkongsian ilmu, idea dan strategi ke arah memperkasakan sistem pendidikan digital negara.
Semoga segala input yang diperoleh dapat dimanfaatkan sepenuhnya di peringkat sekolah dan daerah masing-masing. Teknologi digital menjadi teras, pendidikan maju selangkah ke depan. Bersama guru pemimpin cerdas, seminar usai semangat berkekalan. Sekian sahaja liputan kami. Saya Nur Alisha binti Syamsul Afendi, wartawan melaporkan untuk seminar pada hari ini. Bahiyah TV, pencetus inovasi.